Dalam bulan Rejab terdapat beberapa peristiwa besar yang berlaku yang sangat penting dalam sejarah Islam. Yang paling utama dan disepakati oleh para ulama yang berlaku dalam bulan Rejab adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah peristiwa yang terbesar dalam bulan Rejab. Isra' dan Mi'raj berlaku pada 27 Rejab. Menurut pendapat majoriti ulama sirah. Apa yang berlaku adalah Isra' bermaksud Nabi SAW diperjalankan pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Mi'raj pula adalah Nabi SAW dinaikkan ke langit ketujuh bertemu dengan para Nabi hingga ke Sidratil Muntaha, tempat yang paling tinggi yang dicapai makhluk. Antara kepentingan besar peristiwa Isra' dan juga Mi'raj adalah perintah ibadah solat 5 waktu yang diterima secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana asalnya adalah 50 diringankan menjadi 5 dengan pahala adalah 50 kali ganda. Menunjukkan kedudukan solat sangat tinggi dalam Islam. Ianya menguji keimanan seorang Muslim. Ada yang beriman dan ada yang murtad. Ianya mengangkat martabat Nabi Muhammad SAW selepas fasa duka cita, iaitu Amul Huzun, tahun kesedihan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya pada suatu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Antara lain, Rejab sebagai bulan persiapan perjuangan. Walaupun tiada berlakunya peperangan besar yang pasti berlaku dalam bulan Rejab, namun Rejab ialah bulan haram, adalah salah satu daripada 4 bulan haram. Umat Islam perlu menghormati bulan ini, tidak memulakan peperangan, namun ia sering menjadi bulan persiapan rohani, strategi sebelum menghadapi Ramadan. Bulan haram tersebut ada diceritakan dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Manakala yang ketiga adalah Rejab, bulan kesedaran dan juga kebangkitan rohani. Para ulama menyebut Rejab adalah bulan menanam benih. Sya'ban adalah bulan menyiram. Ramadan pula adalah bulan untuk menuai. Walaupun tiada ibadah khusus yang sahih diwajibkan seperti bulan Rejab sebelum penuh ataupun solat, maknanya puasa sebulan penuh ataupun solat khusus bulan Rejab, tidak ada. Rejab sangat sesuai untuk kita bertaubat. Jaga solat awal waktu. Biasakan dengan solat puasa sunat.
persediaan mental dan juga rohani menuju ke Ramadan. Perlu kita ingat bahawa memang tiada hadis sahih tentang solat raghaib, solat khusus untuk Rejab, tak ada. Puasa Rejab sebulan penuh dengan kelebihan khas ataupun doa khas Rejab yang dijamin pahala tertentu, memang tidak ada nas. Yang sahihnya adalah Rejab adalah bulan haram, ianya bulan berlakunya Isra' dan Mi'raj. Digalakkan untuk kita memperbanyakkan amal tanpa mengkhususkan ibadah tertentu. Wallahu a'lam.